depan sikit ada Masjid Al-Aqsa yang Masjid Qibli. Masjid Al-Aqsa yang kubah dia warna hitam, tu Masjid Al-Aqsa yang sebenar-benar. Bawah dia ada Masjid Al-Aqsa yang lama. Boleh ada tangga turun ke bawah, buka biasa hari Jumaat, buka hari lain tak buka. Tapi dah retak-retak dah pasal daripada korek bawah, daripada perban Masjid Al-Aqsa tu daripada bawah. Dan saya pergi kat sana, semayang di Masjid Al-Aqsa, keluar saya pergi ke sebelah sana ada satu kawasan nama Hebron. Kawasan Masjid Al-Aqsa tu duduk dalam kawasan Baitul Maqdis. Jangan duk sebut Jerusalem. Jerusalem itu bahasa yang diberi oleh orang-orang Yahudi. Kita sebut Baitul Maqdis. Nabi sebut Baitul Maqdis. Nah, Sallallahu Muhammad. Maka Sallallahu Muhammad, jiran sebelah tu nama Hebron ataupun Sallallahu Muhammad Al-Khalil nama tempat tu. Hebron tu bawah pemerintahan orang Islam. Sebelah Kumang Ulu ni apa? Apa kampung apa belah ni? Ha? Kumang Semang? Seberang? Kampung Seberang tu. Oh, ada kampung Seberang ni. Nak tahu? Nam tak tahu tak? Macam kampung Seberang tu, dia buat satu tembok tinggi gitu. Tembok tinggi 10 meter. Nak pergi belah ni tak boleh, orang belah sana nak pergi ni tak boleh. Kalau nak pergi dia kena ada satu checkpoint. Checkpoint ni dia askar Yahudi jaga orang tu. Atas tu ada penembak-penembak sniper banyak. Tak boleh nak simply cross macam tu. Depa yang duduk sebelah sini ni, duduk sebelah seberang tu, dia boleh nampak kubah masjid ni tapi tak boleh pergi. Benar tak? Orang yang duduk di Hebron sebelah sana tu, negeri sebelah situ, depa daripada rumah depa boleh nampak kubah Masjid Al-Aqsa tu. Tapi dia tak boleh pergi. Boleh nampak kan, tapi tak boleh pergi. Bila kami sampai kat dia, dia kata, kamu daripada mana ni? Kami daripada Malaysia. Dia seronok, dia senyum. Dia kata, betul hanya kamu. Sebab apa? Kamu boleh datang beribu-ribu kilometer untuk sembahyang di Masjid Al-Aqsa. Kami hanya 10 kilometer saja ke Masjid Al-Aqsa, tapi kami tak boleh pergi. Teringin nak pergi, tak boleh pergi. Sebab apa? Sebab negara tak merdeka. Nah, yang duduk dalam kawasan Jerusalem tu sendiri tu, Baitul Maqdis tu sendiri pun belum tentu boleh Masjid Al-Aqsa. Orang yang umur 45 tahun ke bawah tak ada harapan nak boleh masuk dalam mana tertentu. Yang orang tua-tua saja dibenarkan masuk dalam Masjid Al-Aqsa untuk sembahyang. Sekat kat luar. Yang boleh masuk kawasan Masjid Al-Aqsa hanya orang-orang Islam. Sebab kawasan tu kawasan tanah wakaf. Tapi yang jaga tu kat pintu tu orang Yahudi jaga di luar tu. Nak tengok full video ada di sini.